Assalamualaikum hai semua. Saya nak share dengan korang, hari ini adalah hari yang sangat excited untuk hari ini dekat Indomie. Sebenarnya, cuba korang tengok kita nak buat apa ni. Okay, asalnya tempat ni kita nak jadikan butik Indomie. Ni apa level daripada unit kita yang baru kan. Tapi baru-baru ni kan, masa pergi ke Japan, tiba-tiba datang ilham sebab kat sana bila kita tengok tempat untuk kita solat, sebenarnya adalah dekat atas kemis dan dibuat cantik-cantik, dan sebenarnya dia buka surau tu kepada komuniti. Jadi inilah dia antara hajat kami di Nome adalah untuk mengadakan surau. Kita namakan surau ni Surau Nome atau Masjid Nome. Dekat Jepun pun orang panggil masjid walaupun tempat tu macam ada. Jadi sekarang ni tengah proses untuk kita pasang karpet yang siap dengan saf tu. Dan stay tune, kita tengok macam mana dia punya finishing nanti. Work in progress. Alhamdulillah kita dapat insya-Allah 6 saf, lebih kurang dapat makan dalam 100 orang jemaah. InsyaAllah work in progress. Alhamdulillah, dah pun selesai pemasangan kapet. Semoga surau Nome ni dapat dimanfaatkan oleh kami, tim Nome dan juga komuniti setempat. But first and foremost, izinkan kami merasmikan dulu surau keramat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.